Kita rezeki pitih tak apa rezeki pitih. Rezeki arizku ma yang fa'u. Ma yang fa'ul insan. Rezeki maknanya benda yang memberi manfaat kepada manusia. Manakala obat menyihatkan tubuh badan, itu dipanggil rezeki. Kalau kereta memudahkan perjalanan kita, dipanggil rezeki. Kita tak rezeki pitih. Nak, hari bangun pagi mana dalam keadaan sihat, dah kata alhamdulillah. Sihat tubuh badan lain, mana boleh bangun? Bola tong tu. Nak bangun pagi, bini gerak tak bangun. Telefon Syahmi atau tong. Bola katak. Kita boleh bangun pula dak kata alhamdulillah. Segar mega. Nah, dia panggil rezeki tu. Bodohnya Melayu. Rezeki tu, ada rezeki lagi hari ni. Sihat tu badan, kaki pun gagau, tangan boleh mencapai lagi, mata boleh tengok lagi muka bini. Nah, rezeki tu. Kita tak nanti piti. Piti pula nanti banyak. Kalau widoya, nak kita jalan kaki, aku ambil piti. Bergembok ni, widoya. Jalan tidakat widoya. Surah pun rezeki kau. Rezeki benda beri manfaat pada kita. Tak kira apa beri manfaat tak. Manfaat bahasa Arab memberi guna. Diberi guna pada kita. Ar-rizki ma yang fa'ul insan. Rezeki itu benda yang memberi guna pada manusia. Bukan pitih ya. Nak, ada guna benda ni kaku ni. Tak umpamanya. Beldi rezeki tu. Boleh buat kendang baju. Tapi kita tu nampak pitih semua rezeki. Kalau banyak, alhamdulillah. 300 biar minum air. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas tu akaun tu kira tu. Rezeki tu. Tapi tak berasa dia ni. Nampak muka slow tak bergaluh. Muka aku kuat kan. Maka lelah ataupun tidak lelah, senang ataupun susah, semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan akan beri kepada siapa saja yang Tuhan kehendak. Daripada siapa saja juga Tuhan akan tarik balik. Kerana semuanya adalah barang pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberi, dia yang menghalang. Dan dia nak beri, tak ada orang boleh halang. Dan dia halang, tak ada orang nak boleh beri. Walau apa pun usaha, tak ada halangan sedikit pun. Orang macam kita takut benda. Nak bimbang takut tak boleh. Bimbang takut tak boleh, bimbang. Boleh punya, tak boleh kot ni, kot lain. Dah bila tak boleh mati. Kau dah kan bila mati seorang anak Adam, maka katalah pencatat rezekinya sampai setakat inilah. Dia pun beri salam pada kita, balik kampung. Ada lah bagian, tidak dia bagian tulis mau petang ni si lemak. Dah karang ti payang. Dia bakal jaga mau. Nak sebab tu kita pergi dah kat nasi lemak. Tak jadi orang ramai. Dah tulis dah ti payang. Dah kita dah baca tu, dah baca mana buku tak nampak. Nah, kadang-kadang duduk dah, dah. Kabut dah mi goreng se. Tak ali se. Tapi nyewak dak nyakak kat lain dulu. Nak kita panah meja mari ke dia atau dulu. Kita tadi dah. Kita bangun Alah aku dah ni. Di dah ni mati payang juga. Dah tulis dah mati payang. Tu kena baca belaka tu. Benda berlaku tu semua hikmah belaka. Nah, tulis siap dah. Kat lain. Dalam kocek kita tak boleh belanja lagi. Dah salah kata dalam kocek orang kita duduk gila ingat. Dalam kocek kita 10 riyal. Kocek atas, kocek bawah RM1. Tak, jangan yakin masuk dalam mulut kita. Kita sakut stor pergi mandi, bini bahang 10 riyal lecing. Ngopuang apa dia. Tak. Gagal kocek luar tak ada bang dia anak beli pistol air, cok duk tembok ni. Kedai tik sekali. Ada rezeki dia. Itu tangan kita saja. Jadi kena yakinlah mulai sekarang bahawanya kerajaan yang terbesar kerajaan Allah, maka sepatutnya kita takut kepada kerajaan yang besar dan tidak takut pada kerajaan yang kecil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi